Ramai orang buka akaun simpanan untuk anak sebab nak tinggalkan sesuatu yang bernilai. Kalau penjaga meninggal dunia, macam mana dengan akaun emas anak? Ini antara perkara penting yang ramai ibu bapa tak pernah fikir bila buka akaun gap junior untuk anak. Kalau jadi apa-apa pada penjaga, macam mana dengan akaun emas anak? Sebenarnya, untuk akaun gap anak di bawah 18 tahun, memang ada cara untuk uruskan akaun tersebut jika ibu atau ayah sebagai penjaga meninggal dunia. Ada dua pilihan yang boleh dibuat. Yang pertama, tunggu sehingga anak mencapai umur 18 tahun. Bila anak dah cukup umur, akaun tersebut boleh ditukar kepada akaun dewasa dan anak boleh urus sendiri simpanan emas tersebut. Pilihan yang kedua adalah tukarkan maklumat penjaga kepada wasi yang dilantik. Wasi tersebut akan membantu menguruskan akaun anak sehingga anak mencapai umur 18 tahun. Sebab itu penting untuk kita bukan sekadar mula menyimpan untuk anak, tapi juga fikir tentang pengurusan simpanan tersebut untuk jangka panjang. Ramai orang buka akaun simpanan untuk anak sebab nak tinggalkan sesuatu yang bernilai. Dan emas bukan sekadar simpanan, tapi juga salah satu bentuk perlindungan masa hadapan untuk anak-anak. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di masa hadapan, tapi kita masih boleh buat persediaan dari sekarang. Follow saya untuk dapatkan lebih banyak ilmu emas dan tips kewangan.